Lama betul saya tak makan kuih tradisi yang satu ni. Hai semua, Assalamualaikum. Kali ni saya nak kongsikan resepi kuih kaswi gula merah. Kuih kaswi ni lebih kurang sama dengan kuih lompang, tapi bezanya kuih kaswi menggunakan tepung gandum dan tepung ubi. Teksturnya kenyal, lembut dan dimakan bersama kelapa parut. Sesuai buat minum petang. Jom kita buat sendiri di rumah. Mula-mula kita buat air gula dahulu. Dalam periuk masukkan 250 gram gula merah, 70 gram gula pasir, setengah sudu teh garam dan 500 ml air. Untuk menaikkan aroma kuih kaswi, boleh tambahkan 3 helai daun pandan yang telah disimpul ke dalam air gula. Kita akan panaskan air gula ni sehingga gula benar-benar larut. Bila dah larut, boleh matikan api dan sejukkan sepenuhnya sebelum kita campurkan ke dalam adunan. Kali ni saya buat kuih kaswi versi mini, jadi kita perlu oles acuan kuih lompang dengan minyak masak. Kalau nak pakai loyang, gunakan loyang 7 atau 8 inci ataupun loyang berdiameter 8 inci. Untuk adunan dia, tambahkan 250 gram tepung gandum, 110 gram tepung ubi. Saya ayak dulu ke dalam mangkuk pengadun. Kemudian kita tapiskan air gula yang telah sejuk ke dalam campuran tepung untuk memastikan kotoran pada gula merah tak terikut masuk ke dalam adunan. Kemudian kita whisk hingga sebati dan adunan tak berketul. Kemudian tambahkan 500 ml air dan whisk hingga sebati. Untuk rasa kuih kaswi yang unik, kita perlu tambahkan air kapur. Air kapur ni kita ambil airnya sahaja, so kita perlu kacau dahulu air yang pada permukaan air kapur tu. Kalau tak ada, boleh tambah. Kita kacaukan dan kita tuangkan 3 sudu besar ke dalam adunan. Kacau sepati dan kemudian kita akan tapiskan adunan ke dalam jug supaya mudah kita nak tuang ke dalam acuan lompang. Sebelum tu bolehlah didihkan air dalam pengukus. Acuan lompang tadi saya dah susun di atas rak pengukus. Kita tuangkan adunan ke dalam setiap acuan sehingga hampir penuh. Bila air dalam pengukus dah mendidih, boleh kukus 20 ke 25 minit, api sederhana. Penutup pengukus tu kita balut dengan kain supaya air tak jatuh pada permukaan kuih. Bila kuih dah masak, bolehlah keluarkan dari pengukus dan sambung mengukus kuih hingga habis. Buang air yang ada pada permukaan kuih supaya permukaan kuih kering dan kita sejukkan dahulu sebelum keluarkan dari acuan. Untuk topping kelapa parut dia, kita perlukan dalam 200 gram kelapa parut putih. Tambahkan 1 sudu teh garam putih. Gaul sebati supaya garam sekata di dalam kelapa parut. Nak lebih wangi, bolehlah tambahkan potongan daun pandan. Kita akan kukus dalam 5 ke 10 minit supaya kelapa parut tak cepat basi. Bila kuih dah sejuk, bolehlah keluarkan dari acuan. Saya umpil bahagian tepi kuih menggunakan bambu skewer. Kemudian hiaskan dengan kelapa parut yang kita dah kukus tadi. So, inilah dia kuih kaswi gula merah, kuih tradisi yang tak luput dek zaman. Teksturnya kenyal, lembut dan rasanya pun tak terlalu manis. Okey, saya harap anda berpuas hati dengan resipi kali ini. Thanks for watching. See you again. Bye.